The last one, ubah yang this one. Bukan lagi yang second condition, but first condition. So, ini tanda dia mengatakan yang this user, this buyer, dia dah bayar balance. Okay? So, kita boleh print macam biasa. Macam ni. Klik kat sini. Print untuk receipt bagi Mr. Lim. So, nanti dia akan keluar macam ni. Untuk number 6 punya. Yang ini adalah tanda dia. Receipt number 6 bagi Mr. Lim. Dia buat bayaran baki. Dah settle. So, itu saja flow dia. Okay? User boleh nampak. Itu saja flow untuk kita key in dia, starting buka quotation, invoice dan the last one receipt list. So, kat sini yang kami dah jelaskan. Maksudnya kita note kat sini. Untuk isu bagi setiap bahagian. This one. Okay? User boleh refer one by one untuk tengok kenapa dia macam ni, kenapa macam ni. So yang ni kami nak explain